Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malamnya katanya melupa muka alam katruk tempat sabuh tumpat beutnya siaga tumpat majlis beut disampuh 70 buah tempat maksiat. Artinya ngan gat urang beut disampuh 70 buah tempat buruk yang lain. Yang majlis ta'lim. Kata kelebihan majlis ta'lim bila nak tempat maksiat 70 buah di sekitarnya dapat disampuh Isama tempat buruk-buruk oleh majlis ta'lim. Nyanban hari tempat beut, baik tak perahil ke beut. Jadi mudah-mudahan damang laju kena watia luput ilmiah yang tak bahas cukup luah. Masa tak tentu ilmiah luput tak tu. Tapi ilmiah yang tentu cukup letak luah. Jadi untuk menghimatkan wadah, mudah-mudahan lanjutan pelajaran yang kita buat di likut puasa, baik salah tuan kata tamang lambap sembahyang. Kemudian tentu harap tamuno pas sembahyangnya busipnya bila piah mono ke. Tamuno bahasa bayang ada je beli pihak mono kali kedua. Pertama-tama di pihak tengku benar keyakinan yang betul-betul yakin di pihak tuan perah bis keadaan tuan tupu mana kemudian batu puatat ibadat badan ulai ibadat sembahyang. Hana ibadat badan mi yang tapi pada sembahyang hana. Buah rukun tu dilikut sembahyang. Zakat, puasa, haji. Jadi ulai sembahyang. Kemudian oleh kena sembahyangnya sebagai oleh taat, maka ada akhirat tengah sembahyangnya sah bata pubut kena dasar ilmiah kena tirai-tirai ibadat lain getuang bambandum wap sembahyang get dan kena tuang le Tuhan lain bambandum le tuang lain yang get cit menyibadah bro jangan kira hendak tamang buku. Wa amma si balik menyibadat sembahyang Yohana God. Hana mendetil tamurno sekadar tak baru lain. Ibadah lain ada pih God gutulak bandung le Tuhan. Manya puasa tepai zakat pai, haji pai, dan wakaf sedekah hibah segala-gala pai, wap sembahyang hana pai, gutula abandum lain nengu. Dan sembahyangnya batu boleh lanya pontan diperiksa dah akhirat Tuhan. Bagian ibadat sembahyang dia periksa, bagian khianat darah. Tuan yang ru darah gop puana mati puhana yang dile periksa Tuhan napa gop na catok gop na peluka gop untuk baru lain lain na cok lampu gop jadi kesimpulan bagian ibadat sembahyang ile periksa bagian khianat bagian ru darah gop ile lain
Yang awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Hadis tu. Yang pun periksa sembahyang di akhirat tengah. In saluhat god sembahyang na temu bore kon tetere dan hitung li Tuhan. Salwa amalu kulluh ibadah lain gutung amadulum. Wa in pasadat sembahyang nyu hanagot hanasah fasadat a'malu kulluh ibadah lain itulah amadum Tuhan. Ya menanda akhirat. Kemudian sembayangnya selama jawang matang lang badan hana bahasa pri. Jika ada tanah legap ipating bak jara watu ke watu atau ke uyup moyana sembayang dasar ayo. Ipating di ciong kaya di ciong ciong bak pinang pak matang hanjat tatun moya sembayang tinggal dasar ayo. Apalagi sakit lebih mudah dah sembahyang. Man tabiat tanya oleh muhiman, hati sakit kata upre sembahyang, nyanyi lalu tuan. Tak tajak mau sakit tu tiak urang ko. Leho asa mungkin halal sembahyang. Ada mudi. Kadang-kadang yang sakitnya tahu akhirat. Kae tanya sembahyang sunat sila tak ingat wajib tinggal yang badak mudi. Piau tak lapangan yang bandengku ini mau sakit posoh sembahyang ku cali miana tunggu ulama. Sakit itu hanya kalasan dah akhirat. Pakai sembahyang sakit ya Allah. Gehoi Nabi Ayub itu Ayub kuna kaya Nabi Ayub. Beda para rasul tenggu hana lawan, hana bandingan sakit Nabi Ayub. Luar biasa. Hai Ayub kepada sahabat sinonyo pakai sembahyang terima sakit. Jawab sakit. Sahabat sakit kata Ayub sinonyo. Luar biasa sakit Nabi Ayub. Maka Ayub Allah ni kebah akhirat sebagai untuk putalo orang ibadat dan kadang sakit. Orang tinggal ibadat lang sakit dengan Nabi Ayub putalo. Kata lo jadi neraka. Sabah macam tu pakai kebah sembahyang dikah kun harta letak ni bil Tuhan. Jadi bak jaga hartanya ngonyan ke sibuk ai Tuhan. Walau tak buat dia. Gehai Nabi Sulaiman. Sulaiman kena kaya sangat. Teruk kena Sulaiman. Kutanya bahasanya Sulaiman pakai ke bahasa bayang soro dua. Uai perah sibuk harta lungbi jatan. So kaya kata Sulaiman ngenji. Ubina Nabi tengku hanama dengan kaya Sulaiman. Harta koknya dari musyrik ke Maghrib, jampu. Nak kaya ulang. Nak kaya? Dari musyrik ke Maghrib atas Sulaiman bin Daud tu. Maka Nabi Sulaiman itu sebagai hujah Allah ngan putalo dah akhirat tengah. Orang yang bialasan dengan sembahyang wap kaya. Ngam Sulaiman talu. Kadang-kadang tengah sembahyang bak melaga orang tari hari rupa sibuk tengah sembahyang dua waktu lewat. Tanya pakang dia sembahyang ke hari tari. Kan Nabi tari ya Allah. Bak berdemang-demang tari ka tinggal sembahyang. Gehai Nabi Yusuf. Bantuk Nabi Yusuf ma hadza illa malakum kawirnya malaikat. Nabi Yusuf hana banding lang dunianya tari. Hana banding. Diup langit datih bumi. Nabi Yusuf hana banding tari. Nabi Muhammad lebih tari tapi asal perah-perah. Nabi Muhammad lebih tari Yusuf asal perah-perah. Yang megah Nabi Yusuf tu. Yusuf
Kutanya saya pakai nai sayang ni perah pertimang tari yang longbi. So tarikah Yusuf mukuno mata. Ada ya Nabi Yusuf. Ana banding tadi. Maka talungun Allah ngan Yusuf maka tamang raka aku. Nyan menan. Arti hana saboh jalan bagi tanya untuk tengah sembahyang hana. Pu cuma neperingan le Tuhan nyana. Ajak merantau misalkan dua buah morhalah sekurang 26 batik kaji pesapat ngasa kon kala menyatanya tak kala dah syaraya insyaallah akan dabuan tu yang sebagai bayangan dia kanji pare dan sebayang yang perakaat dia terpegat dua enan takkan mudah yang mudah ketinggai anak. Jadi leho yang terdengar tak perlu bahasa tu. Atih lama tunai cip. Maghrib yang terdengar tak perlu kedih bahasa. Atih lama tunai cip kon kala. Maghrib lantong. As-safaru no'o min azab kan Nabi. Rantau itu sebahagian azab. Azab jerah orang rantau. Ada mudihkan pupri Tuhan. Tinggal luhur ke bah tinggal ke deh. Dia matang dia tinggal luhur perak pasangan tu. Yang kebunan jamak takhir. Dia tinggal maghrib perak baisya ke deh. Kebunan jamak takhir. Dan bisa-bisa saja tajak waktu asa tak perak baliho. Dia jid kebunan jamak takdim. Atau tajak waktu isya perak maghrib jid jamak takdim namanya. Yang tinggal hanama. Tengah tak perang kapeng, tengah suai perut, tengah temuto. Tinggal sembahyang dah syaraya. Kata masa kapeng. Temuram ke dia kena semasa. Tuat tikin temuto. Bila orang kau berjalan leho, menyahai tinggal sembahyang leho. Lam sih perang, tinggal dah syaraya. Hala bahasa apa kamu pan. Jitia lawan saya, engkau jika dia tengok. Dah syaraya tengah sembahyang. Bayang lawan saya. Ruku tak ada mentang. Dia dah sujud. Tabak diup tak kuat tu hana bahasa tengah sembahyang walaupun batayonyo. Dengan usaha syaitan api usaha isah mono isah mode. Yang paling palo isah baru awam nengko. Maka anak pu sakit pihoknya. Makanya hana mudah me. Hana mudah tengah sembahyang. Medanya ino leh, hai tadang tadu. Hai dua uleu baru ke barat. Hai mana uleu timur, puduk pantai ba ulai. Hai menan ho yang ayu. Kemudian hai le ngaulai te syarah. Payah ngesulumpu mata. Pejab bacut bahasa jeruku belut tidai. Pejab lom ruku sujud belut bacu rabi ghafirli sujud juga ter yang boleh mata ngesulumpu yang kata borak kata. Jadi yang mana sembahyang yang terpegah hajat tinggalnya sembahyang 5 subuh lahu asar maghrib isya. Bersembahyang ke bagi dua, na sembahyang wajib, na sembahyang sunat. Yang terpegah sebenarnya sembahyang 5. Sembahyang 5 buah waktu. Sembahyang wajib saya buah lebih. Pertama sembahyang 5, yang kedua sembahyang manyet, yang ketiga sembahyang waktu mukaoi. Boh kaoi tabarrur, boh kaoi majazah. Kaoi tabarrur hendak sangkut tahu.
Wajib tolong sembahyang 2 rakaat. Yang kerja wajib. Ya. Atau tersangkut gebunan kau wajah Nabi Allah ni ulun bagam sembahyang 2 rakaat. Yang kau menjazah kun. Yang menang sembahyang kau sembahyang tak wajib atau roh ke roh. Sembahyang perle, sembahyang 5 dengan sembahyang manyet Tuhan wajib. Wa imma sembahyang kau wajib atau roh ke roh. Yo teman-teman yang solat teman yang ju. Bentuk umat tua aku tanya. Hansa barang wajib hansa kau. Nabi Allah benar pada long 6 gunca lembu jakut hanasa. Nabi Allah lun bertegar lun sembahyang luhur hanasa. Jadi yang sah yang kon sembahyang wajib yang sah tam kau. So sembahyang raya, sembahyang tarawih. Kajilah kan ya? Yang menang sembahyang wajib, le 2 yang Tuhan wajib, sabohnya tak wajib ke raw tu. Sembahyang 5 ngan sembahyang manyet yang Tuhan wajib. Wa amma sembahyang kaoi tak wajib ke raw tu. Dan bela tengkum kaoi ngan sembahyang, baik le ngan boh isi pisang. Kadang kau rokok je mengkaoi 7 orang tu kem tu. Udah mengkaoi ngerokok anta. Loh. Kebiasaan ni mengkaoi nengu. Ngan sembayang, ngan padi, ngan peng, baik dia ngerokok dan saboi isi pisang, banyak enteng. Ngai jut. Saboi isi pisang. Tapi hana arti hi gitu potat Tuhan kriat kan. Nama kawan kena etikah dalam masjid. Luar biasa apalah. Yalah Nabi boleh pengumlung no etikah dalam masjid haji umar apalah tu. Nyodo tanya etikah. Pematang tahajud Allah dalam kawan. Nabi Allah boleh genjalung misalnya. Genjal. Long dua dalam masjid sebulan. Ya, lu etikaf. Orang jamu letak mengawal etikaf. Letak. Tak kala dalam kitab tu. Letak etikaf. Mana etikaf dua dalam masjid. Tanya etikaf. Kemudian kita buat Gabingu misalnya. Mudra turut. Ya jawab apa jawab mohon je. Yang dia terbiar doa tamang alam, terbiar tamang alam. Dia menyatakan turut, dia tawar apa jawab mohon. Turut 2 jam silam dan di tanah pernah mereka orang yang etikaf no. Itu anak cik, kemana? Mereka orang jaga dengan etikaf. Dia tak layak apa lah ngô. Nyaru bangai kaoi ngô. Kaoi haji pujeragop rodo pupur. Lau dinang kaoi kerja baan Syah Madung, bakalan kam karat Allah tangku Nabi boleh je. Disembayang di sana Syahnya masjid je. Nya ur bangai kau hana lagama kau ipu jeraga. Bugoknya terbayang je. Nabi Aisyahnya berpui. Lazim sembayang masjid. Lazim lah etika. Nya bak mai. Kau aja punya kau aja penjaga cukup sangat. Lah kena ur bangai te kabiana. Buddha. Marah baru pun. Bak tuan. Nyolah kau darah original dia manyama bak tuan. Ya kan kau bulut Jawa ya. Mia tuan jalan ke balak, mia tuan jalan. Oi lempi. Lindo lam kau ciploh manyama bak ro raji. Pupa aju pungong dia depan. Hansanya dongnya hana agama kau. Kau ati ro be ada kau. Ha? Jangan bilang kata engkau, hanya pergelah hanya.
Sangat sah. Kan kaoi, undang-undang kaoi, taat niat bertanya apa pun. Sembayang menyalahi anak ji orang nyolong sembayang. Baik ji. Itu masjid. Kau apa ya? Jadinya baik le bangai-bangai mana baik lena. Ulilang limi ya. Baik lena ni kamu nak le dia papak kampung je. Ya, mana. Tadi boleh pegah bodoh muka oi ngenduk itu masjid, etikaf, kena sembahyang 2 rakaat atau ni puasa suruh 2 boleh ngenyan tam oi. Abanyan bandu menjek kamai saleh tu. Kan? Kemudian yang kelebah sembahyangnya dan kan sembahyang 5 sembahyang manyet dan kaoi babandum sunat. Artinya jika tak pegot Nabi pala yang cukup oleh Allah. Jika tak pegot hana dahsyat. Cara sembahyang sunat tahiyat masjid. Sembahyang sunat ghalam maghrib. Lih maghrib yang sunat madu. Ya ghalam insya. Lih insya sunat madu. Ya ghalam asa. Lih asa ana harum. Bisa bayang sunat liasa 2 rakaatnya habis beda biar tacok tatik lang burur yang hari mudan hana sembahyang sunat hana rawatib liasa ya yang na rawatib ya kalau luhu 2 rakaat buat jejid luhu 2 rakaat yang sunat tu buat jejid ya kalau masa 2 rakaat berjejid ingat tengku hadis Nabi semantang sembahyang rawatib yogalam insya yogalam asa perakaat haram dipayuh tubuh di linuraka jud perakaat yo salim jud orang yang segera 2 rakaat jud cuba Nabi ada berhadap. Pokok man salat qabla asyar ba'arakatin. Samantang sembahyang di kuasa haramallah jasalahu ala nar kata Nabi. Haram badan dia atas neraka. Ada berhadap Nabi. Yang upam dah apa sembahyang upam bukan apa munoleng. Ya upam letak bahasa balik pihak muno perkajian saja. Dinan dan jalan tuan tersebut lai dorpi berbaik yakin. Sembahyang raya sunat, sembahyang tarawih sunat, sembahyang duha sunat, sembahyang witir isya sunat, sembahyang isyraq sunat. Kemudian pula tupu. Sembahyang 5 na 1 darajat. Han. Yang habis ayo derajat sembahyang Jumaat yang ulai yang ulai sembahyang Jumaat. 2 buah rakaat dan sembahyang Jumaat tengku sabing ibadat 200 tahun tu. Kan 20 tahun 200. Namu 200 tahun. 2 Buddha sagai. Ulai. Sebab ulai uro Jumaat, ulai uro. Bena uro tu minggunya habis hari Jumaat. Uro Jumaat ke perut Nabi Adam. Uro Jumaat tamang syurga Nabi Adam. Uro Jumaat tengah uro Buddha di kubur masing-masing. Uro Jumaat dah kira uro tak Tuhan. Hana uronya lebih agak uro Jumaat tu. Ya mana. Apalagi uro Jumaat tak mana. Tapi iya no senajak tu masjid. Tajak rak wajib. Mina dah boh rak rayo tiak tu betul. Kembali tap tanya. Tap menupak barang.
Yang saksi yang bandum, yang perah Tuhan dah akhirat. Oh tahu tak tahu. Ya, munana. 2 rakaat sembahyang duk kono. Luar tu ibadat baru sabi pala. Ulai. Ha sabi pangkat sembahyang. Ilikutnya subuh roh Jumaat. Subuh roh Jumaat. Dilikutnya subuh biasa. Dilikutnya sembahyang Isya. Dilikutnya sembahyang Asar. Dilikutnya sembahyang Luhur. Yang tulut tak sembahyang Maghrib tunggunya. Dulu. Sembahyang nama tajuk, kemudah orang ting. Mudah orang tim sebab nama tajuk. Sahabat kita yang mana be? Ayu salah fudal. Asul. Dah sembahyangnya begot. Ahmaduha. Dah yang cukup jerah daripada pegot nyanya birah payah pala. Maka dia jemaah lohor ju. Dia jemaah subuh ju. Nu sama-sama terasang. Bekerja bang subuh pakai tertarik je. Habis banget isanya. Daripada jung sama langkau ke lew likut tu. Maka nyanya berik pada tubuh sebab jerat. Ya, apa? Menanjit terbayang sunat, mutingkat-tingkat fala kon sabi Bandung. Ubena sunat nyabe saya fala sebayang raya. Ya, nyabe raya fala. Soraya mentraweh. Anda apa 3 hari terawih? Piu dah hantar lewat hari tu. Fikir je lebut leha. Sembayang terawih ke apa rakaat gua ni? Sembayang lah 2 rakaat. Di ceh buah mana 20 buah itu hanya ke berat sore kan. Nyata bilang tu le tu anu 20. Tapi sebenarnya ni motor. Itulah bandingan sembahyang raya dengan tarawih. Ulai puasa raya pitah, puasa raya haji. Ilikutnya sembahyang rawatib. Dia ilikut mana? Ilikutnya sembahyang witir. Yang kai ilikut laju. Menyamana luar kesimpulan sembahyang 5 hala sabi pangkat, sembahyang sunat pun hala sabi pangkat. Adalah yang baik pegah sampai sembahyang tarawih lebih raya palang sembahyang raya tuji. Tak bilang. Tuan tahajud. Yang sabah hajat. Tahajudnya lah sebuah kelebihan kalau yang hanap sembahyang lain. Kawan. Kemudian dubena sembahyang wala ka sembahyang. Tak lebih syarat jihlimang boh. Ubina sembahyang kata tu gunakan syarat jihlimang boh secara umum. Hana lebih hana kurang. Pi menyoba orang menjam tambah 6 syarat. Orang sihat. Ana merah-merah, ana merah-merah guntut hala tibet pret. Nian jelas syarat sembahyang 5 boh. Wa amma urang tibenya tabe. Tibet tabe guntut tabe tamah sabah syarat tu. Ya insyaallah akan terpegang tu nama. Kamu rupanya berangri sembahyang puala puakan 5 boh syarat lebelah boh rukun nyati sembahyang menyen. Sebelah buah batu. Lo ulang syarat sembahyang puala sunat 5 buah syarat rukun ji lebelah batu sebelah. Lo ulang dalam syarat 5 rukun lebelah batu sebelah. Nyan ke yang tamono satu persatu. Nyotek menjelang masa trip insyaAllah. Pertama-tama tahu rai syarat dia.
Acara limangnya puk kemak sembahyang sunat, kemak sembahyang pelai, kemak sembahyang gaul manyet. Limang boh. Syarat yang pertama saya mulai dengan suci itu. Artiji wate saat-saat tanya takbir. Hadah raya hajatna saahnya. Dah hadah raya haid nifah junub. Dah hajatna hadah itu pun. Halai sembahyang. Sama dengan wate tanya takbir Allahu Akbar. Hadah raya hajatna, hadah lupa hajatna. Tak perlu tiba hadah. Hadas dibagi dua.